duit dia berpuluh juta, dia bagi pada syekh ni pada satu tabung untuk syekh ni bagikan pada fakir miskin. Kata berapa tahun kemudian aku pergi Mekah balik, aku jumpa dia, dia kerja cuci masjid. Dia tinggalkan puluh-puluh juta duit dia. Allah kata sambung ayat tadi, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Allah kata wala tayammamul khabisa min, jangan kamu, ni saya sambung ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah kata jangan kamu bila nak belanja pada jalan Allah, nak buat pahala, kamu pergi cari hak paling tak boleh pakai sekali, yang tak elok. Kita ada rambutan banyak, rambutan ni tak boleh makan lah ni, ambil bagi kat jiran sebelah. Allah kata wala tayammamul khabitha min tunfiquna walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kamu cari hak tak elok, kamu belanjakan sedangkan kamu sendiri pun tak mau ambil benda tu, melainkan dengan memejamkan mata. Kalau orang bagi juga, ambil lah, boleh tu sampah. Bila benda yang kita sendiri tak mau dah, bukan kerana tak mau tu kita kenyang, pada kita pun tak elok, kita hak tu kita bagi ke orang. Angkat-angkat lauk, nak basi ni, hampir bagi orang sebelah. Hak benda kita tak mau makan dah, Quran larang. Walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Kamu sendiri tak ambil, macam mana hampa bagi kat orang? Ingat cerita anak Adam kan, dia pilih hak tak elok, dia bagi. Dan ini ada orang sama juga kita lah, kadang-kadang selalu nak bagi infak fisabilillah ni, raba dalam poket duit siling hak memang kita tak mau pakai dah. Kalau jatuh pun tak ambil, tengok-tengok ada sekupang, hak tu kita buh. Sini tak ada kan. Cuba kita bagi dengan satu benda yang kita terasa sikit. Artinya duit tu kalau jatuh tengah jalan pun kita break, kita ambil lah. Cuba kita bagi benda yang kita terasa wang itu. Allah kata jangan. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang mukminin sama seperti mana apa yang Allah perintahkan mursalin, iaitu mereka yang Allah hantarkan menjadi rasul, yakni para rasul. Saya tak ada suara lagi ni. Hikam boleh khutbah besok ni? Entah bukan nak khutbah, entah kata boleh. Anak yang nak khutbah. Faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihat. Allah kata, ni Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, wahai Rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah dengan amalan salih. Baik lebih sikit pada halal. Yang halal tentu dah, yang baik tentu dah halal. Ada yang halal tapi tak berapa baik. Jadi kita makan yang baik-baik. Rokok termasuk thayyibat, rokok. Tadi saya sebut tentang jangan bagi benda yang tak elok. Polis tadi nak melancarkan satu tabung bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah ialah tabung, nama cadangan lah tabung tu, di mana siapa-siapa yang ada wang haram kat dia, dia pibuh dalam tabung tu. So dia ada nombor akaun, kita hubung. Para fuqaha dulu ada yang pandangan, saya nak kata, bukan nak kata ekstrim, tapi ada pandangan kata duit haram ni tak boleh langsung ambil pergi buang dalam laut. Itu tak betul. Bukan tak betul, kita tak setuju dengan pandangan tu. Wang haram, katakanlah kita masukkan dalam bank, kita kaya, kita bubuh sampai 1 juta. Ada dia punya bunga dia saja 10,000.
Kan? Jadi bunga tu nak buat apa? Ada orang tanya, boleh tak saya tak makan tapi saya bagi upah pekerja saya? Tak boleh, yang tu ada kepentingan hang. Kita boleh bagi benda yang di luar daripada kepentingan kita. Boleh tak bagi kat orang miskin? Pergi kat orang miskin ambil bagi 10,000 duit riba. Boleh tak? Boleh. Hatta sebagian fuqaha sebut hatta masjid. Bukan mesti kena buat tandas je. Kalau dia nak bagi ke IQ pun dialu-alukan. Kita nak buat lagi bangunan. Kan? Tak ada masalah. Kerana kita macam saya sebut selalu, third party tak ada kaitan. Riba antara dia dengan bank. Duit tu mari pada kita, pemberian dia. Melainkan dia pergi rompak orang, dia main bubuh kita, tak boleh. Yang ni riba, dia, bank memang bagi kat dia. Ataupun dia meniaga, perniagaan yang dia rasa tak patut dia meniaga benda tu. Dia meniaga rokok, menyesal. Dia ambil, dia bagi kita. Dulu saya cerita pasal ada orang meniaga rokok. Saya besok ada sahabat yang meniaga, dia hebat sekarang. Saya cerita dulu, dia berhenti meniaga rokok. Hanya satu sebab. Dia jumpa satu orang tua kata, kerja apa? Meniaga rokok. Orang tua kata kat dia, semua Nabi belah kambing. Semua Nabi menternak kambing. Tak ada, kecuali Nabi kata tidak ada Nabi yang diutuskan melainkan ra'in ghanam, melainkan menternak kambing. Kambing ni dia makan daun. Satu daun je dia tak makan, daun tembakau. Terkejut dia. Dia kata, betul pakcik? Betul. Kambing tak makan daun tembakau. Artinya kalau siapa yang makan daun tembakau ni teruk. Dan orang yang jual daun tembakau pun teruk. Dia kata, dia cerita mana? Sejak hari tu saya berhenti terus. Puluh ribu keuntungan saya sebulan rokok. Dia jadi pengedar utama. Saya berhenti. Saya baca Abu Ammar cerita habis masa cerita. Dia cerita dia pergi ke Kuwait. Tuan-tuan, ada buku La Tahzan A'in Qarni, ada seorang nama Abu Ammar, dia tulis juga buku La Tahzan. Ada buku lain La Tahzan, Abu Ammar dia tulis. Dia cerita dia pergi ke Kuwait. Dia sampai tengah malam dia dengan kawan dia ada di hotel, kemudian dia pergi ke tempat makan, di kedai makan tu ramai orang, dia tengok. So dia anggap memang sedap lah kot. Lalu dia pun tunggu makan, order. Orang tu barangkali tengok dia macam syekh sikit, minta sila bagi satu meja, dia duduk tunggu. Ketika dia tunggu, dia kata datang satu biji kereta besar mewah, datang mari duduk tepi dia, tumpang meja dia. Kawan ni bernafas, dia kata dia tak tahan dengan nafas kawan ni, busuk, bau busuk. Jadi dia bergenjak sikit kursi dia. Kawan ni perasan. Kawan ni kata, aku tahu kau mesti tak tahan nafas aku. Dia kata, sebenarnya aku ni mudminul khamr. Aku ni ketagihan arak. Dia cakap terus terang. Jadi dia kata, memanglah aku bau. Tak apa, dia kata, tak apa. Dia pun sembang-sembang. Lepas tu makanan mari, dia nak makan. Kau tu kata, boleh tak aku tumpang makanan sikit? Dia kata, aku order juga. Dia pun order juga. Dia tunjuk duit dia banyak. Tapi aku teringin nak makan halal. Duit aku ni haram. Dia kata, silap. Lepas makan, kemudian dia pun ada beli juga untuk balik pada kawan dia kat hotel. Dia datangkan teksi, pasal dia datang dari luar. Kuntu kata dia, aku ingat kau nak ajak bawa kau balik, nak kereta aku ke hotel kau, tapi tak usah, kereta aku pun duit haram. Dia kata, betul kau ni? Aku semua kau cakap, semua kerja tak elok kau buat. Arak,
dadah, semua aku terlibat. Orang tak angkat aku je. Lepas pada tu dia kata boleh ada nombor telefon. Dia pun bagi. Dia balik hotel, bawa makanan kawan dia. Duk besok dia ni telefon. Dia nak jumpa, lalu dia nasihat kau ni insaf. Menangis kau ni. Kau ni balik, kau ni kata boleh tak bawa aku pergi umrah? Kuwait dekat je. Dia pun bawa pergi umrah. Dia pun mula-mula teragak-agak lah dengan jadual dia orang tu. Tak apalah, kita pergi sekejap. Dia dengan kawan dia pergi. Sampai pergi umrah sana, bawa dia pergi Masjid Haram, dia solat, dia apa. Dia minta nak jumpa dengan pengurusan Masjid Haram. Jadi oleh kerana Abu Ammar ni kenal, dia pun bawa jumpa. Dia tak tahu dia cakap apa dengan Syekh tu. Dia kata, cuma dia bagi balik, dia bagi tahu duit dia berpuluh juta dia bagi pada Syekh ni pada satu tabung untuk Syekh ni bagikan pada fakir miskin. Cerita dia kata. Lepas tu dia orang balik ke Kuwait. Muhammad kata, berapa tahun kemudian aku pergi Mekah balik, aku jumpa dia. Dia kerja cuci masjid. Dia kata, kau? Dia kata, ya, aku kerja cuci masjid. Gaji dia berapa saja. Dia duduk pun dengan macam asrama pekerja saja, dengan Pakistan, dengan apa. Tapi dia kata, dada aku lebih lapang dan tenang. Tidak ada ketenangan ni aku tak pernah kecapi sebelum ini. Cuci masjid. Dia tinggalkan puluh-puluh juta duit dia. Ini kalau orang benar-benar nak kembali pada agama. Pasal mungkin manusia tengok duit banyak tu bahagia. Dia kata, aku tak bahagia dengan duit tu. Kulu min tayyibat, makalah yang baik-baik. Wa'malus salihat, dan beramalah dengan amalan salih. Sebagian para mufassirin menyebut, bila Allah kata makan yang baik dan beramal dengan salih, amal salih, menunjukkan adanya kesan makanan yang baik dengan amalan yang salih.